So, selamat pagi. So, hari ni kita akan gosok gigi lah. Waktu pagi kita kena gosok gigi. Tak mandi tak apa, kita gosok gigi. Sekarang ni tengah keringkan my face. Kasih Okay, semua kaki kita dah kering. It's look good. So I akan pakai this one. It's apa? Mana ni? Apa nama kau? Aku lupa lah. So this one is a serum. So pakai kat sini sikit, pipi sikit. Kita ni bukan orang kaya kan, nak pakai banyak-banyak. Pakai sikit je. Okay, lepas tu kita ambil jari kita ni, kita usap perlu-perlu. Jangan pipi boyfriend kau je kau usap slow-slow. Pipi kau pun kau kena usap slow-slow. Sebab tu orang cakap skincare ni ramai orang malas nak buat. Bukan sengaja, memang malas. Okay, done. So sama juga. So korang kena keringkan. Bukan keringkan lah, bagi dia meresap cepat sikit. Dia macam ni. By the way, terpaksa letak kat sini sebab this one is the best area yang boleh letak. And then this one is cream dia. Ini free. Dia sekali dengan tu serum tu green seed juga. Yang ni pun green seed juga. Dia combo, is duo. So kalau letak sikit sini, letak sikit sini. Sikit sini, sikit sini, sikit sini, sikit. Bagi dia cantik gitu. Okay, dah. Lepas tu korang sapu je, guna 2 jari, sapu kat hidung. Okay, uduk dah ambil siap-siap uduk dah ambil siap-siap. Bagi rata je, cukup. Tak payah beria-ria, bagi rata je. Okay, dan korang jangan takut dengan tekstur kulit lah. Macam nampak korang nampak tekstur kulit I macam ni. It's normal. It's normal. Korang jangan terlalu insecure dengan tekstur kulit korang. Macam contoh, I'm proud to have this tekstur kulit. Ni semua parut-parut masa I baby pula, masa I remaja. So basically memang ni parut-parut je. So macam okay je, tak ada masalah lah.
Benda small matter guys, small matter. Macam korang jangan terlalu insecure dengan apa yang korang nampak in social media, because yeah, we have makeup to touch up, no worries. Okay, we have makeup, tapi skin barrier tu kena pakai. So this one is I pakai is Wawa sunscreen. Dia kata dia dah tak nak keluarkan, kita tengok sejauh mana dia tak nak keluarkan balik produk dia ni. Tapi produk it's so good, bau dia bapak sedap, I suka gila. I suka the smell is so good. I rasa kan I nak beli macam apa, yang penapis udara tu lah. Bila I penuh gila habuk, I don't know, I dah penat dah mop, I dah penat sapu, I dah penat lap, I penat. Try macam, okay, I need to buy at least once. Mesti kena guna 2 jari juga. So I start balik buat vlog sebab I dah bosan tu. Hari ni I banyak aktiviti nak pergi rumah mak kan. Okay, it's done. Dia akan nampak macam kelabu asas sebab dia ada white cast sikit. So I don't care guys, I don't care. I dah tak kisah langsung dengan texture kulit I sebab I'm proud to have this texture kulit. Dia kadang-kadang kita kena bersyukur. Mungkin kita ni ada jerawat alas takat 2-3 ketul, tapi sebenarnya ada orang jerawat lagi banyak dari kita. So apa kita perlu ingat adalah bersyukur. Kita kena ingatkan diri kita untuk bersyukur. Jomlah, I nak masak. So tadi I pergi tukar bateri for my Insta360 ni. It's quite good lah. It's quite good. I love the quality, the stable lah. Dia macam, dia tak stable duit kau dalam akaun lah. Macam tu. So jom kita masak. I rasa I nak buat konten masak hari ni. So right now kita nak potong bawang. Basuh bawang, potong bawang, basuh bawang, potong bawang. Kita nak buat masak belada ni. So tapi belada tu kita buat sikit je. Ayam dia banyak. Macam mana nak stop ni? Ish. Ni teknologi. Kalau dulu China dia buat I rasa tak boleh hidup zaman dulu. Mungkin I boleh hidup lah, tapi macam masak-masak belada ni malas lah. Ada satu je tak ni, buang lah. Kadang-kadang kita ni kena buang benda-benda yang macam menyakitkan kita, pedihkan mata kita kena buang. Korang nampak ni, I buat video just dia kena kunyit. Dan how that I set up for my content, for masak kan, yang korang selalu tengok kan. This is how the content. Nampak ni, kamera kat sini, kuali kat situ. So kamera tu gonna be here, and then dia akan macam tu, and terus boom. Now I akan record is like time lapse tu, and then korang tengok je lah I content masak.
Okay. So tadi I ada duduk lepak and then I nak sama mas. Habis my phone. Sorry lah, memang aktiviti I banyak tidur kat rumah ni. Rumah I mestilah tidur. I dah lapar, bangun tidur lapar. Itulah masalah kita. Okay lah, I nak layan live I dekat TikTok dulu. Bye. Tak tahu lah macam mana I boleh lupa sebenarnya I ada buat konten untuk hari ni, which is I kena buat vlog. Tadi okay, lepas saya masak, I makan, I tidur. Because kepala I pening. Even right now pun kepala I pening. I don't know. I ada je duit. I tak tahu apa kepening ni kali ni. I macam mungkin tak ada orang jaga makan kot. Tapi macam kalau aku tak jaga makan pun, kalau aku ada isteri pun aku masak. Kan? Itulah. Tak apa. Mungkin efek daripada chemo. It's okay. So right now I ada beli casing dekat kedai Rizwan, dekat kedai Al-Ikhlas Gadget dekat Puncak Alam, dekat Hill Park. Then tu je lah, tak ada benda macam isu yang penting pun. Okay, jom kita naik atas. Tak ada benda hari ni. Oh, tadi I live. Lepas tu I lupa kehadiran I nak buat vlog. Sebab I dah lama tak buat sesuatu kan. Pintu dah kunci. Itulah, I pun macam, kalau you rasa macam hidup you susah, sebenarnya hidup I pun susah kak. Sama je, kita semua hidup susah di dunia ni. Saya macam keluarga I ni memang ada angin kot. I suka lah Inter 360 ni. Dia macam very smooth. I tak suka adalah lepas scaling. Sebab I perasan lepas scaling, gigi I akan rasa macam tak selesa. But it's okay. Daripada I cium mulut nanti bau mulut I baik. I jaga gigi I. I tak nak macam mak I dah rongak. Tak mau I kena jaga gigi I. Pergi cuci muka. Nak ikut lagi cuci muka. Bye. So hi guys. Actually I tamatkan vlog ni dalam 3 hari juga, because I don't have time because my time is expensive than your time. Yang korang duduk kat YouTube ni apa, tak dasar, tak ada gurau je. Bye guys, love you.